tapak tangan ini banyak rahsia. Ya, tapak tangan ini ada rahsia. Pada zahirnya tengok sebentar lalu ini 18 yang 81 bermakna 99. Pada zahirnya saja kajian lah. Ini 18, ini 81, ini tangan ada 18. 18 campur 81 bermakna 99. Rupanya tapak tangan ini banyak rahsia. Kalau kita doa jangan ditutup tapak tangan. Kadang-kadang orang doa Rabbana zalamna, tengok tu. Bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang. Siapa suruh tutup? Minta maaf. Siapa nak tegur? Berani orang nak tegur? Kau boleh tegur? Lihat, buka tangan ni. Wani gue. Habis tak baca ke doa berjanji Allahumma ya basital yadaini bil atiyah. Bukakanlah dua tapak tangan kami. Baca doa tapi tak tahu mana. Tapi bukan tuan-tuan. Tidak. Rasulullah beritahu idza sa'altumullah fas'alu bi butuni akfikum. Kalau kamu minta doa, buka dua tapak tangan kamu. Pasal ini ada rahsia, ada hikmah. Ya, dibuka. Masa kita doa dibuka, doa kunut ke doa apa buka. Ya. Biar kau boleh hadap ke langit. Itu ada rahsia tu. Doanya mustajab. Lagi-lagi lepas habis doa dah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rasulullah wamsahu bi ru'usikum. Tapak tangan yang kamu buka, engkau buka, sapukan ke seluruh muka kamu, seluruh dari atas ke bawah. Tapi yang disapu cuma hidung saja. Tengok, tapi bukan tuan-tuan, hidung tapi saya tengok tuan-tuan. Kalau tahlil nanti bila-bila saya tengok perhati. Tapi jangan tengok sangat jeling saja ya. Irungnya dah jadi cekal. Allah. Siapa nak tegur agak-agak? Rasulullah tegur wamsahu biha wujuhakum. Wujuh itu jamak muka kamu. Fa innallaha ja'ilul barakah. Barulah dapat berkat apa yang kamu lakukan termasuk doa. Yang keduanya, kalau rukuk, dia kena rukuk tapak tangan kita letak betul-betul ke minta kasih ya, ke lutut kita. Jangan letak kumpulkan. Buka gitu. Dua-dua buka biar kuat. Rupanya lutut kita ni kalau kita rukuk kita buka pegang betul-betul kuat-kuat, dia lutut ni akan menghilangkan daripada sakit gaut, sakit lutut yang kadang-kadang baru umur 40 tahun dah sembahyang tak boleh duduk. Ya dah ada tak? Pasal apa?